Berhubung dengan sembahyang duha ini, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Hadiyun Nabawi ada mengemukakan beberapa pendapat khilaf, iaitu 6 pendapat khilaf tentang sembahyang duha ni. Yang pertama, ia adalah sunnah. Dalil bagi orang-orang yang mengatakan sunnahnya, hak inilah hadis yang kita duk baca, hak baru ni, soalnya hak baru ni, dan hak malam ni, hak mula-mula jumpa ni. Ni dalil ni, setara ni dia sebut ni, maknanya sunnah lah. Yang kedua, tidak disyariatkan, tidak masyru', tidak disyariatkan, melainkan kerana ada sebab berlaku pada masa itu. Ada sesuatu peristiwa berlaku pada masa duha. Hadis Ummu Hani tentang sembahyang Nabi SAW pada hari pembukaan Mekah adalah kerana pembukaan Mekah tu, kerana Mekah tu dikuasai oleh Nabi SAW. Kerana itulah. Dan hak sembahyang Nabi SAW bila balik daripada perjalanannya itu sembahyang bila dia balik daripada perjalanannya pada masa tu kebetulan. Iaitu seperti yang tersebut dalam hadis Aisyah yang kita sudah baca tadi, iaitu bila dia pergi mana-mana, balik daripada mana-mana perjalanan, barulah sembahyang. Dan sembahyang dia di rumah Itban bin Malik, sahabatnya, untuk menyatakan di mana tempat sepatutnya sembahyang, kalau nak ruang mana dalam rumah ni, moleknya, itu kerana tu kebetulan pada waktu duha. Mereka kata sebenarnya duha tu sendiri itu tak ada, tidak disyariatkan, kecuali ada sesuatu peristiwa lah, ada sesuatu perkara lah pada waktu itu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak mustahab sama sekali, tak boleh lah, tak ada, tidak mustahab, tidak dianggap elok sama sekali. Yang keempat, molek jarang-jarang buat, kadang-kadang tak buat. Itu yang keempat. Yang kelima, molek elok, bukan sunat, rendah lagi pada sunat. Mustahab itu dia rendah lagi daripada sunat. Elok, elok kita kata sembahyang duha ni, dan jagalah, buat semualah sembahyang duha, tapi di rumah. Ini pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, annaha bid'atun. Sembahyang duha ni bid'ah. Dan hak kata bid'ah ni ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Tetapi daripada keseluruhan hadis yang kita tengok ni macam-macam ni, sekurang-kurangnya kita kata molek sembahyang duha ni, elok sembahyang duha ni, sekurang-kurang, pasal banyak sangat hadis. Kalau tidak naik tahap sunnah pun, sunnah hak tinggi lah, dia sekurang-kurangnya elok kalau dibuat, terutamanya kalau dibuat di rumah. Sekurang-kurang. Ataupun adalah sembahyang tu, tidaklah kata semua pun ada. Itu dia, dibuat juga. Ini tentang sembahyang duha, yakni khilaf tentang sembahyang duha tu. Begitulah keadaan. Hadis ni, hak malam ni serupa dengan hak baru ni juga, cuma ada sikit je beza lafaz dia nya. Hak baru ni, yusbihu ala kulli sulama min ibni Adam sadaqatun, taslimuhu ala man laqiya sadaqatun, dan seterusnya. Beza hak ni, ala kulli sulama min ahadikum, sebelum pada ni min ibni Adam. Hak baru ni tak ada fi kulli yaum, hak ni ada fi kulli yaum. Ada, itu beza dia antara hak dulu dengan hak ni. Apa maknanya? Makna kalau nak kira lah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak kepada manusia ni, kalau nak kira hak patutnya, hak mestinya, pada tiap pagi, tiap-tiap hari itu, maknanya dia syukur, dia bersembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda syukur dia kepadanya atas nikmatnya yang begitu banyak. Jadi start hari itu, mulakan hari itu dengan sembahyang. Kalau nak kiranya, patut beri sedekah. Sedekah tanda syukur, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan semua orang boleh beri sedekah, sebab bukan semua orang ada pitih, ada harta, kaya, tidak. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam royak maksud sedekah tu.
Yang ni buat baiklah, tanda ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu setiap kebajikan itu ada pahalanya. Maka dengan setiap sembahyang yang seseorang itu kerjakan, dia boleh pahala. Puasa pun boleh pahala, haji boleh pahala dan sebagainya lah. Kalau nak kiranya start hari itu buat kebajikan lah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala buat sendi-sendi kita. Buat sendi-sendi kita. Di sini tidak disebutkan sendi itu sebanyak mana. Di dalam riwayat Muslim ada disebutkan, iaitu 360 sendi dalam tubuh kita. Jadi setiap sendi itu memang ada peranan besar kepada kita. Tidak terasa tu sebab tak ada masalah lah. Tak ada sakit. Kalau sekiranya terganggu satu saja pun sudah tak sedap duduk dah. Apatah lagi kalau banyak. Jadi atas setiap sendi itu sepatutnya Tuhan beri itu kemudahan tu, sepatutnya manusia itu buat sedekah, buat kebajikan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi yusbihu di waktu pagi. Kalau nak kira mula-mula start hari tu, start hari mula-mula pagilah. Pada waktu pagi tu kena buat sedekah dah. Kalau nak kira hak patutnya, hak moleknya, hak kenanya, ala kulli sulama, atas setiap sendi. Setiap sendi tu kan kepunyaan orang, maksudnya orang itulah kena buatnya. Atas setiap sendi tu kena buat, mesti buat. Maknanya atas setiap tuan punya sendi itulah. Begitu cara dia. Jadi kalau kata ala di sini kita terjemah tadi kan, sepatutnya, semestinya, ambil mana tu? Ambil ala kulli sulama, atas. Atas tu kena, dalam bahasa Arab, dengan makna kena, mesti, wajib. Itu dia. Atau sekurang-kurangnya sepatutnya. Di situlah ambilnya. Bila pada waktu pagi, fi kulli yaumin, setiap hari. Sebab apa? Sebab dengan dia sembahyang, dia puasa, dengan gapo tu ada pahala sedekah belaka tu. Boleh pahala sedekah belaka. Hak itulah yang disebut tu. Dan hak selain daripada yang disebut ni pun dapat pahala belaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang amal soleh ini, yang tersebut tadi, dia bilang. Di sini kalau kita kata ni, kalau dari segi nahwu lah sikit, kalau kita kata min tu, min hadhil a'mal as-salih, kalau kita kata min tu min zaidah, bermakna semua yang disebut tadi tu Nabi sebut, Nabi bilang belaka. Tapi kalau kita kata min, ini min tab'idiyah, makna tidak semestinya semua yang disebut tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagiannya disebut, sebahagian lagi disebut oleh Abu Zar. Gitu mana dia. Itu bezanya. Boleh jadi kedua tu, boleh jadi kedua. Maknanya kalau kita kata min tab'idiyah, dia akan terjemah gini. Nabi SAW bilang sebahagian daripada amal soleh yang tersebut tadi. Sebahagian, bukan semua. Tapi kalau kita kata min zaidah, mana Nabi SAW bilang amal soleh yang tersebut tadi. Saat ni, hak sebut saat ni, hak semua saat ni tu dia sebut belaka. Kalau kita pakai min, itu beza. Ini penting nahwu tu, penting. Kalau kita pakai min, ni min tab'idiyah, bermakna sebahagian daripada disebut tadi adalah mudraj minar rawi. Makna hadis itu termasuk dalam hadis mudraj, yang ni sanadnya itu mudraj. Yang ni sebahagian daripada kandungan matan itu adalah hak perawi, bukan hak Nabi semuanya. Tak tahulah, takbir tukar, tahmid tukar, tasbih tukar, mana-mana satu tak tahu, tak pasti. Walau bagaimanapun, ini yang disebut. Kalau hak tidak sebut lagi segala amal kebaikan itu, memang boleh pahala belaka. Hak ni hak dia sebut. Kalau dia sebut pun berdasarkan dia faham, dan apa yang dia faham itu betul. Dan bukan nak menghadkan setakat ni saja, ada setakat yang disebut ni saja, tidak. Jadi bila banyak tu nak ayat banyak, boleh pahala tu, pahala sedekah tu.